barangkalian kita nak mendapat tanah-tanah macam tu untuk dijadikan wakaf untuk security kepada orang Islam masa depan, dah tak ada lagi dah. Harapan ni tak ada. Ya? Dan saya nak meyakinkan apa yang keputusan dibuat oleh Lee Kuan Yew itu satu benda yang secara orang kata apa, serius. Jadi saya membuat soalan dalam Dewan Undangan Negeri. Saya bertanya dalam Dewan Undangan Negeri tentang status tanah-tanah yang dibuat pengambilan, adakah boleh dipindahkan kepada agensi, terutamanya agensi Hal Islam, Majlis Ulama Islam. Maka jawapan secara rasmi yang saya dapat daripada persidangan Dewan mengatakan bahawa semua tanah-tanah yang dibuat pengambilan hendaklah didaftarkan di bawah nama SSI dan tidak dibenarkan diubah pada agensi, termasuk dalam jawapan itu dia tulis termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Hal Islam, maknanya tanah wakaf, whatever lah. Jadi fenomena ni adalah satu perkara yang amat merugikan dan sepatutnya wakil rakyat PKR yang 4 orang dalam state government ni sepatutnya kena pejuang benda ni kan. Kalau dia orang kata dia orang ni mewakili orang Islam, kalau dia orang kata dia orang ni mewakili orang Melayu, ini benar-benar subject matter yang dia kena pejuang. Sebab sebelum ni benda ni benefit yang kita dapat, sekarang benefit tu tak ada kan. Sepatutnya wakil-wakil PKR dan PAS dalam Dewan Undangan Negeri tidak perlu lagi berjuang benda tentang tanah ni, sebab benda ni dah memang kita dah dapat kan. Maknanya go on saja, dia orang kena create benefit baru kepada orang Melayu, orang Islam. Tapi sekarang ni masalah dia, yang lama pun hilang, yang kita sedia dapat pun hilang, tak diperjuangkan. Jadi apa gunanya wakil orang Melayu atau orang Islam di sebelah kerajaan negeri sekarang? Apa peranan yang diorang mainkan? Itu satu masalah.